Let me help you open up your mind, huh? Open up. Take a peek. Jika alam semesta mempunyai raksasa, ia bukan yang mengaum. Ia yang berbisik dari kegelapan. Mereka tidak kelihatan, tiada warna, tiada cahaya, tiada bentuk. Namun mereka memerintah galaksi. Kita panggil mereka lohong hitam ataupun black hole. Ruang dan masa bukanlah dua perkara yang berbeza. Mereka bersatu. Mereka membentuk fabrik reality. Bayangkan alam semesta seperti satu pentas kosmik. Anjal, hidup, boleh dilentur. Setiap planet, setiap bintang, setiap zarah memberi tekanan pada pentas itu dan membengkokkannya. Itulah yang kita panggil gravity. Tetapi kadang-kala apabila sesuatu menjadi terlalu berat, ia bukan sekadar boleh membengkokkan ruang, ia mengoyakkannya. Dan di saat itulah lohong hitam terlahir. Ia bermula dengan kematian sebuah bintang. Apabila bintang besar kehabisan tenaga, terasnya runtuh di bawah beratnya sendiri. Tekanannya menjadi tidak terhingga. Atom dihancurkan. Jisimnya mengecil, melipat ke dalam dirinya sendiri menjadi satu titik tanpa isi padu. Itulah singularity, sebuah lohong hitam. Untuk memberi gambaran, lohong hitam yang 10 kali ganda jisim matahari kita boleh muat di dalam Kuala Lumpur. Seluruh gravity dipadatkan dalam satu bandar. Kita tidak dapat melihat lohong hitam secara langsung. Cahaya sendiri tidak mampu melarikan diri daripadanya. Yang kita nampak hanyalah bayangnya. Sempadan gelap itu dipanggil horizon peristiwa ataupun event horizon. Titik di mana tiada apa lagi boleh meloloskan diri. Sekali anda melintasinya, anda tidak akan kembali. Bahkan cahaya pun tidak cukup laju. Bagi mata manusia, ia kelihatan seperti kekosongan abadi. Tetapi bagi fizik, ia adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Sebuah pintu perangkap dalam reality. Bayangkan anda terjatuh ke dalamnya. Semakin anda menghampiri, semakin perlahan masa berlalu. Setiap saat terasa panjang, sementara seluruh alam semesta bergerak semakin pantas. Bagi pemerhati luar, anda kelihatan terhenti di tepi horizon selama-lamanya. Tetapi bagi anda, galaksi berganti, bintang lahir dan mati dalam sekelip mata. Kemudian, gravity mula mencengkam. Kaki anda ditarik lebih laju daripada kepala. Tubuh anda diregang, lebih nipis daripada sehelai rambut. Ini adalah proses yang saintis gelar spaghettifikasi atau spaghettification. Anda tidak sempat merasa sakit. Segalanya berakhir sebelum otak sempat mendaftar apa-apa dan baki diri anda hancur dan bersatu dengan fabrik ruang itu sendiri. Di tengah-tengahnya terletak singularity, titik ketumpatan infinity. Tempat di mana ruang dan masa terhenti. Di sini undang-undang fizik berhenti berfungsi.
Ia seperti kesilapan bahagi dengan sifar dalam persamaan alam semesta. Tiada siapa yang tahu apa yang benar-benar berlaku di dalamnya. Adakah ia kemusnahan atau kelahiran semula sesuatu yang dipanggil white hole? Ada ahli fizik percaya mungkin wujud alam semesta lain di sebaliknya. Sebuah lubang cacing yang menghubungkan dua realiti. Ada pula yang kata di situlah segalanya berakhir. Tempat di mana sejarah, tenaga dan jirim dipadamkan selama-lamanya. Tetapi tiada siapa yang benar-benar tahu. Kerana sebaik sesuatu melintasi sempadan itu, ia tidak pernah kembali. Lohong hitam bukan entiti yang statik. Ia berputar. Lebih pantas daripada apa yang diketahui manusia. Putaran itu menyeret ruang di sekelilingnya, membentuk kawasan yang dipanggil ergosphere. Ini adalah tempat di mana realiti dipintal seperti pusaran air dalam kain kosmik. Segala yang terperangkap di dalamnya, cahaya, gas bahkan masa, terpaksa berpusing mengelilinginya. Ia seperti pusaran di lautan sunyi. Sejuk, senyap, mustahil dihentikan. Namun, bahkan raksasa ini juga tidak kekal. Pada tahun 1970-an, Stephen Hawking menemui bahawa lohong hitam melepaskan tenaga. Cahaya samar yang digelar radiasi Hawking. Ia bermakna lohong hitam akan perlahan-lahan menguap dan lenyap menjadi tenaga tulen. Lohong hitam kecil mati cepat, tetapi yang besar pula mengambil masa lebih lama daripada usia alam semesta sendiri. Jika anda menunggu hingga ia hilang, anda akan menyaksikan kematian semua bintang dan masih menunggu lagi. Apabila segala-galanya padam, cahaya terakhir alam semesta akan datang daripada bisikan terakhir lohong hitam yang sedang mati. Namun, hingga kini, kita masih tidak memahami lohong hitam sepenuhnya. Lohong hitam membengkokkan cahaya, memisongkan masa dan mencabar setiap formula yang kita cipta. Namun, tanpa mereka, galaksi tidak akan wujud. Malah, kita sendiri tidak akan ada. Jadi, mungkin lohong hitam bukan raksasa yang memusnahkannya. Mungkin ia arkitek yang Allah Subhanahu Wa Taala mencipta. Tempat di mana fizik berakhir dan imajinasi bermula.